Baru-baru ni kecoh isu beli emas pre-love. Ada yang menyokong, ada juga ramai yang mengecam. Walaupun nampak tawaran emas pre-love ni bagus, tapi di sebalik tawaran tu ada risiko besar yang ramai orang tak nampak. Okey, pertama, emas tu mungkin bukan emas tulen. Ramai terpengaruh dengan promosi harga yang jauh lebih murah daripada kedai emas dan akhirnya dapat barang palsu seperti besi bersalut emas. Kedua, emas tu mungkin emas curi. Bila mangsa buat laporan polis tentang kehilangan emas tersebut dan jika emas tu dicuri dan dijual semula ke public gold, sistem boleh kesan. Emas tersebut akan ditahan dan polis akan dipanggil. Kita boleh dikenakan tuduhan bersubahat atas kecurian harta. Yang ketiga, emas pre-love mungkin rosak, kemik ataupun calar. Bank dan kebanyakan kedai emas tak terima emas yang rosak. Jika mereka terima sekalipun, harganya akan ditolak 20 hingga 30%. Itu boleh lagi risiko ditipu, duit dah bayar, emas tak sampai ataupun barang hilang masa penghantaran. Untuk elakkan risiko-risiko ni, pastikan beli daripada penjual yang ada reputasi tinggi. Public Gold dah 17 tahun dalam bisnes dan rekod dia SIFA untuk kes penipuan. Emas yang tulen, berkualiti dan terjamin. Nak mulakan simpan emas, boleh isi brosur yang ada kat bawah tu atau DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas.